Assalamualaikum, berjumpa sekali lagi. Kali ini kita punya tujuan untuk naik trail Bukit Tunggul. Oh, kerja sana? Semasa kami berpuncak, kami berjumpa dengan seseorang yang offer kami untuk pergi bersama dengan dia ke Bukit Pandan. Dan seseorang itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayoli. So kami pun bincang dan decide untuk ikut Ayoli untuk tengok tempat yang baru. Jaduan turun agak mencabar, agak curam, dan ultimate bila sampai di bawah kita akan berjumpa dengan anak sungai. Ke bawah memang tak ada orang, kami bertiga. Mula-mula Ayoli dia beritahu yang dia slow je, tapi nampaknya dia lebih gagah daripada kita dan dia meninggalkan kita. Okey, setelah kita berada di bawah berjumpa dengan dua anak sungai, kami pun pulang naik semula ke puncak tapi dengan menggunakan laluan yang berbeza. Dalam perjalanan, Ayoli ada beritahu kalau sungai ini kering, mungkin akan sukar untuk kita mengenal pasti jalan naik semula ke atas. Dan sepanjang jalan naik ini, kita akan juga nampak trail motocross. Ayoli juga berkongsi cerita dengan kami yang dia pernah sesat di dalam ni selama 2 jam dan dia bernasib baik pada jam 6.30 berjumpa dengan seorang budak sedang memancing dan dia yang menunjukkan jalan keluar. Ya, ada juga beberapa pacat masa pendakian kami naik. Kami agak kagum dengan Ayoli kerana dia tidak memakai sebarang jam pada hari itu, tapi dia dapat mengecam jalan masuk dan jalan keluar dari Bukit Pandan. Itu saja pada kali ini. Kami berjaya mendaki, berlari, berjalan sebanyak 7.79 km dan elevation gain kita dapat sekitar 590. Terima kasih kepada Ayoli. Jumpa lagi pada video seterusnya.